Pergi sarapan, pergi sarapan. Batu favorite dia ni. Saya pun tak tahu apa yang famous sangat kat batu tu. Semua macam dah barai lah hari ni. Kilo tanpa tu. Kalau kilo dengan ni. Baru beli ke bawa? Aku bawa. Tapi bagi kau tak pakai. Sebab aku nak test 1000 kilo tanpa tu. Rasa? Lepas tu balik 1000 kilo dengan ni. Macam mana rasa? Untung lah Rai dapat 100 kan. Apa? Barai? Hah? Barai. Ni budak ni sekarang rasa terus sambung Wahin ke Bangkok antara tu lah. Dia tak pergi balik dah tu lah. Jadi tahu ke bang? Jadi tahu ke? Dah. Dah simpang lepas ni. Lepas tu dah sampai ferry port. Straight ni terus pergi ferry. Tak ada, ada kanan sikit kat aku. Okey. Agak rushing lah tadi. Suara pun tak ada. Agak rushing lah tadi. Lagi beberapa minit je. Sebabnya pukul 10 kita punya ferry. Sekarang dah pukul 9 berapa lah. 50 lebih lah. So memang aku buka minyak lah tadi. Mana? Sini ke sana? Pergi ke sana. Aku tak tahu sebenarnya. Ikut. You buy ticket in office ค่ะ This ticket don't suck to Samui not come back I buy already. Yes. So need to check in. Ticket yes check Oh. in ticket Okay. in office. Berarti office Tina. Pergi sana ambil tiket. Sana ambil tiket. Bukan yang hari tu punya. Bukan yang hari tu punya. Dia aku rasa kena pergi. Dia suruh pergi office saja. Dia suruh pergi office. Hello? 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 Dennis. Ferry, kenapa? Boleh masuk ferry lagi? Dekat kaunter, kat kaunter. Ya, aku kat kaunter. Okey. Dennis saya tak ada eh? Dia pergi kejar tu, Lokman. Oh, pergi Lokman. Okey. Lokman dia simpang, dia tak tengok kiri, dia tunggu je. Lepas tu aku nak berhenti, lepas tu aku tengok tu kejar dia. Dia simpang yang dekat mana? Dekat dalam ni ke? Belum main road nak masuk ke sini. Potong line eh? Okey.
Hai. Nah, habis. Dah. Dah jalan. Jalan. Betul? Beli baru lah. Kat sini tu. Beli baru. Beli baru. Tak tahu, aku nak tanya lagi. Di mana pula? Dia baru pula. Aku call kau tu, aku baru nak masuk. Apa? Tak tahu. Serve ค่ะ 10:30 you can go now, can I? 10:20. Okay. Same. Kecil gila tu. Ya. Aku tahu. Wah lah pasal. Aku tengok balik 20 minit aku. Aduh. Siap masuk off-road ni. Bodoh siap aku follow belakang. Depan dia ni Kenapa? sepotong tu. Baru lah momentum lalu. Ini santai kau belakang. Lepas tu yang dah jumpa berhenti tu. Sabar aku pula salah jalan. Ilai. Aku masuk. Ilai. Besok aku bilang aku off-road lah. Off-road Newton. Aku boleh je gerak sendiri. Lambat setengah jam. Lambat setengah jam ada hikmah dia. Ya. Kau tak tahu. Aku kat situ, aku ni gerak dulu ni. Aku saruh helmet. Pip. Tak habis betul. Aku dah dijawab berapa dia belah. Aduh. Aku tu mekek siapa bahal dengan babi. Aku kau lah. Kau kena kat situ lah gila. Asal kau tak masuk? Aku dah aduh bang. Bye-bye Samoy aku belakang. Bye-bye kamu. Si siapa tu? Siapa. Bye lah korang. Aduh. Macam WhatsApp aku. Rupanya kau yang paling nak extend. Sebab pagi-pagi tu dia dah mesej lah. Macam, jom extend. Tak, ni boleh pun. Kutu-kutu orang 3.3 je. Aduh. Tapi semalam betul-betul barai tu. Betul-betul penat. Dia sebab kau punya kenderaan dah habis. Tak, Kau baru nak charge tapi semalam kau pergi mandi. Ini mix memang dia tak bagi kau naik dah dia. Kenapa? Kenapa? Tiket tadi. Kau bagi dia sekali, tolong bagi dia sekali. Aku terambil dua. Aku terambil dua. Kau dah ambil kat aku? Aku ambil dua. Terkoyak lah babi. Okay. This one. Okay. Kebanyakan untuk lori. Ini bukan untuk presiden bagi orang. Kita untuk semester orang. So kau tengok dia punya boat lagi kecil daripada Hydra yang kita naik. Dia kecil. Sebab dia bukan sebab ni orang Malaysia lagi best. Ada tempat duduk ke? Philosophy. Satu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selamat sampai di Donsak. Baru turun ferry. Tu dah. Aduh. Dah terlepas ferry. Aduh, yang kelakar dia kan, aku tunggu dia orang. Aku tunggu dia orang dua. Sebabnya aku nak tunjuk kat kaunter terus. So cepat sikit. Lepas tu tengok macam tak sempat. Aku call dia ni, aku call Dennis, cakap, Dennis, aku rasa aku naik dulu kot. Aku pusing, aku nak pakai helmet, tengok dah pam. Itu dah. Begitu dah. Si minyak, sana. Settle. Kamu settle. Oi. Pon pojok. Babi berat bodoh. Dah. Tak tahu ah, dia orang ada kat sini ke sebenarnya. Tengok. Aku tak buka WhatsApp. Aku macam nak gerak dulu je. Ada gerak dulu ke? Ya. Bên mà cái bà ai bảo nó đấy. Tem câu hỏi tem tặng chứ. Ada lah orang sini. Angin orang tak ada. EV. Mana Pattaya? Tu dia. Mana? Aku suruh cakap depan mah. Oh tu. Aku rasa bodoh je hari. Tunggu sekali aku call dia ni. Aku nak dulu ni. Aku pusing-pusing. Aku pakai helmet, tengok habis tutup lah. Aduh. Dah cacing? Dah cacing lah. Pagi tadi aku buat lah. Aku hantar kedai depan tu.